Ini tidak kena pada semua orang. Ini lagi tak betul. GST dengan SST tu, kedua-duanya kita tax kepada barangan dan perkhidmatan. Dia bukan kira orang, Anwar. Dan dalam GST kita ada banyak pengecualian. Tetapi perluasan SST yang kamu buat ini, daripada dulu barang-barang yang dikecualikan sekarang banyak kena cukai. 70% daripada barang yang dulu dikecualikan sekarang kena cukai. Dan senarai barang-barang yang kena cukai di bawah SST yang baru ini, kalau dulu ada 1,000, sekarang 4,000. Maksudnya bukan sekadar orang itu orang ini kena, kebanyakan orang akan kena. Anwar, kamu cakap orang ini tak kena, orang itu tak kena. Lepas tu kamu kata SST itu pula adalah cukai untuk import. Itu tak betul, Anwar. Kalau SST itu cukai hanya untuk import, yang mencadangkan kembali GST ni sebab dia kata SST ni tak bagus adalah Persatuan Pengilang Malaysia. Kalau dia cuma kena kepada import saja, kenapa pula Persatuan Pengilang Tempatan ni yang bising? Itu kamu kena tahu, sebab itu kamu kena pergi kaji balik lah. Kamu yang kena pergi kursus SST GST ni, Anwar. Dan janganlah mengelirukan orang. Lagi satu, bukan sekadar SST ni tak bagus ni. Dia sebab apa? Sebab dia juga bukan sekadar dia kena ramai orang, tetapi sebab dia adalah cukai yang bertimpa-timpa, berganda-ganda. Ini yang telah dikatakan oleh ramai pakar dan Persatuan Pengilang juga. Bila cukai itu berlapis-lapis, berganda-ganda, bukan saja dia kena, kita yang kena bayar ni. Kita kena bayar banyak kali berlapisan, sebab itu dia tak efisien. Sebab itu hampir keseluruhan negara dunia ni buat sistem lebih kurang macam GST atau VAT. Dia tak buat SST lagi dah macam yang kamu buat ini. Sebab sistem itu banyak ketirisan. Kenapa kamu nak pertahan sangat SST ni? Nombor satu, Anwar Ibrahim, sebelum kamu buat kenyataan yang mengelirukan rakyat macam ini,